Oh, best lah whiteboard atas jalan raya ni. Habis faham semua Angguk? Bermain-main kamu di dalam ini ya. Assalamualaikum, saya nama Wan. Hari ni kita buka dashboard kereta ni pula. Tapi steering ni nampak macam okey juga kan. Pakai dekat Verjan. Dan Verjan ni tu terlalu kecil. Dengan torque dia tinggi, kecil kita nak pegang, so kita nak ada satu grip lah. Sebab kita mungkin try pakai steering ni, tengok macam mana. Tak macam mana nak buka steering ni pun tak tahu dah. Buka pintu ni. Sebelum ni orang ni convert enjin Accord ni kepada VTEC. Dia main kacuk-kacuk wire sambung lah. Lebih kurang. So wire ni masuk celah sini, masuk celah sana. Kalau ni nak keluar ni macam mana dia boleh macam gitu buat. So kita akan cabut kapet semua. Cuba habis cabut kapet tengok. Astaghfirullahalazim, ada kanser kereta ni. Dah tak boleh buat apalah. Doktor kata tak boleh diselamatkan lagi. Kereta ni sepatutnya mati aje lah. Kata potong lah. Potong apa ni kapet. Kereta ni macam-macam gadget. Dia macam James Bond Dia ada ini, dia ada wire USB yang tanam-tanam dalam. Aku takut ni kan tekan button ada satu pistol keluar lagi kan. Ada banyak duit shilling, antena sampai 2, banyak ada shilling. Pergi beli air. Nah, tak cukup. Aku ada tadi satu kumpulan duit. Mana. Dalam ni ada duit lagi. Dalam ni ada banyak duit. Tak. Aduh. Ini kereta pembawa rezeki. Okey, cabaran hidup yang pertama. Okey, kita cari wire-wire yang macam radio ni semua tak perlu tidak memerlukannya. Dia wire-wire tebal ni original. Ceraikan ni dulu. Buka dulu, buka pasang balik. So, okay guys, Honda Accord tu kita dah buka dashboard. Tetapi tadi Uncle Ron tadi dia telah menelpon saya. Dia kata, Wan, itu Accord lu tak mau penting. Lu jangan kacau itu wire. Dashboard sudah keluar, wire jangan usik. Sebab saya esok mari saya mau check tu wire. Sebab Uncle Ron tu dia kata Civic punya wiring sangat kacang goreng untuk dia. So saya akan bagi dia buat kerja lah. Sebab dia suka dengan Civic ni. Dia nak datang untuk bantu kita buat wiring tu kasi start. So wiring punya hal dia kata jangan usik. So saya tak boleh nak usik lah. Duduk je kat Accord tu tengok apa nak buat, tak boleh buat apa-apa. So tak apa, berdengar lagi saya nak sambung lah tentang fuel pump. Okay, diorang ni tak faham juga. Saya ajar you guys sambil ajar diorang juga. Api saya tanya tadi nak masuk fuel pump. So diorang semalam tak berkesempatan nak melihat benda ni. Ini adalah temporary fuel lah. Sekarang whiteboard kita di atas lantai. Ini adalah tangki minyak. Okey. Carburetor. So kalau carburetor, dia tangki minyak dia macam ni biasa je. So ada satu hose akan pergi ke carburetor. Hose minyak akan pergi So dekat carburetor ada jamban. Betul?
dia akan memenuhkan jamban ni dulu. Lepas tu ada pelampung. Okey. Pelampung ni bila minyak dia kurang je, pelampung ni akan turun. Lepas tu dia masuk minyak. Bila pelampung naik maknanya dah penuh, kan? So bila enjin sedut angin, dia sedut sekali dengan minyak dalam ni. Dia panggil pasu bunga tu kan, ingat tak? Tembak spray. Okey, ni karburator. So untuk karburator ini adalah dia punya temp. Alright, faham tak? Ni adalah temp. Oh, best lah whiteboard atas jalan raya ni. Sekarang ni kita nak panggil dia injection. Bila injection kita panggil direct injection. Okay. So minyak akan pergi ke fuel rail. So kalau ada 4 piston, ada 4 injector lah. Okay, dia akan tembak minyak. So pressure sini akan diambil oleh fuel pump. Okay, faham setakat ni? Fuel pump ni pressure dia tinggi tinggi. Dia pergi ke sini untuk mendapatkan percikan macam kalau kau gosok baju tu kan, halus kan. So percikan tu halus. Tapi bila terlampau tinggi sangat, dia pressure lah kat sini. Nanti dia meletup pula, pecah dia punya pipe ni, fuel rail. So dia ada satu fuel regulator. Ada satu tekanan, dia akan tolak pintu untuk patah balik minyak lebih. Tetapi okey, misal katalah ini kereta kan, ada 4 tayar kan, tayar belakang, tayar depan, tayar. So bila kereta corner sini kuat, minyak pergi sini. Minyak pergi sini dia tak ada masalah sebab dia fuel pump boleh sedut. Tapi bila dia corner sini, minyak pergi sini. So bila pergi sini, dia tak dapat sedut. Bila tak dapat sedut, kereta jadi senggut-senggut. Kuk. Minyak tak sampai. So kalau direct injection punya tangki minyak, ni tangki minyak. Dekat dalam ni dia ada macam bilik-bilik untuk kasih delay, melambatkan minyak sini ke sini. So dia pergi sini meleleh, bukan meleleh lah, dia tak boleh terus pergi lah. So inilah konsep direct injection. Okey, dah habis faham semua angguk? Okey, sekarang ni kereta kita Honda Civic first generation kita mempunyai tangki minyak karburator. Okey. So dia ada pakai macam AC pump tu lah. So bila minyak tu dah penuh pergi ke karburator, dia tutup kan. So pressure dia tak kuat. Bila dia ada sedut minyak, dia bunyi tet. Tapi bila dah penuh, dia senyap. So dia ada auto stop. Kalau dia tak ada auto stop, dia pergi je nanti dia terbakar. So dia ada auto stop bagi tahu sebab dia low pressure. Alright. Tetapi sekarang ni kita sudah masukkan MiTek mana ada ni lagi karburator ni. Okey. So saya tak mau belah ni. Ada orang belah, dia letak fuel surge tank kat dalam ni. Tapi kita tak mau. Kita tak mau kacau itu tangki originalnya. Sekarang ni kita pakai ini masih pakai low pressure. Dia pergi kepada benda yang kenit. Ini ada. Ini hasil ciptaan saya dengan Pak Is Okey. Dia kenit je benda ni So ini minyak akan masuk sini. Low pressure Lepas tu ada ni. So ni akan pergi kepada enjin. Orang Terengganu kata enjin. So bila injection dia ada fuel rail. Ingat tadi ada regulator Dia patah balik, masuk sini. So tangki ni kan kenit. So low pressure masuk ke sini. So ini bila macam ni minyak nak sedut susah betul. So aku buat macam ni. So minyak berat, graviti ke bawah, minyak akan turun. So minyak turun ni adalah di sini fuel pumpnya. Aku rasa dia sedut sini. Dia sedut, dia pergi tembak. Ini fuel pump So low pressure masuk sini, high pressure sedut. Bila low minyak masuk penuh, pressure laju, minyak akan kurang sebab dia low masuk slow Tapi akan dibantu nanti sini masuk sini, memenuhkan balik. So dia pergi mana-mana pun minyak akan ada dalam 80%, 80% ke 90% lah full dalam ni. So dia kocak-kocak pun macam mana pun, kereta depan belakang kocak, dia kat sini je. So minyak akan ada je lah supply. Okey? Adakah anda semua memahaminya? Alright. Best kat pelajaran ni hari yang belajar enjin. Sekarang inilah tangkinya. Ini tempat sedut minyak, tempat isi minyak masuk sana. Lepas tu bila minyak dah terlebih, dia akan naik balik sampai sini. Lepas tu dia turun balik dalam ni. Untuk memenuhkan sini lah.
Sekarang ni adalah AC pump ni tadi. Low pressure ni. Okey, dia sedut daripada ni, dia sedut ada filter dulu, dia masuk dalam low pressure pump. Sekarang ini zaman dulu dia pergi carburetor kan. So ini kita cabut, kita pergi ke benda connect tu. So benda ni kau buka, masuk kat benda connect tu. Apakah kita nak namakan ciptaan aku ni? Izwan Faiz EF. Barulah Honda EF. So minyak yang sini akan pergi ke sini, memenuhi sini. Kalau tidak, ini pergi carburetor sana, memenuhi jamban sana. Ini dia memenuhi jamban sini. Okey. So yang ini nanti keluar, pergi ke, letak dekat pump tadi, pergi ke enjin. Daripada enjin akan datang balik pergi ke sini. Macam inilah cara pemasangan ni. So ni minyak sedut daripada tangki. Okay, dia sedut dari tangki. So dia hembus ke sini, low pressure masuk dalam ni. Lepas tu ni akan turun, pergi ke fuel pump sedut, tembak ke pipe sana dalam, pergi ke enjin depan. Itu akan patah balik. Kita akan ambil pipe, lalu kat sini, keluar sini, masuk atas ni, keluar sini. So macam itu. Okay, kasih turun. So okay guys, kita dah buat ini tank, dia punya float dia kat situ. Tank ni dah tak ada minyak, dah tak ada apa. Kita buka, letak satu tempat besar, buang minyak semua, letak sabun, cuci, lepas tu ambil kait, letak petrol, letak dalam tu, bakar. So api menyambut lah, api menyambut sampai api dah tak ada. Maknanya dah tak ada petrol, dah kering. Esok kita tunggu Uncle Ron datang sebab dia nak tengok wiring apa semua. Esok kita nak start engine guys. Esok nak start engine. Sementara tu dia sebenarnya dah ada return pipe dah. Return pipe dia kecil je, tapi kita try je dulu tu. Return pipe untuk kereta ni sebenarnya sebelum ni dia ada satu charcoal filter untuk carburetor. Gas-gas daripada sini akan masuk dalam pipe tu, pergi ke charcoal tu untuk pagi-pagi start senang, engine start, senang start engine pagi-pagi. So kita guna pakai yang return pipe untuk menggunakan yang charcoal tu tadi. So okay, itu saja untuk malam ni. Kita sebenarnya dah penat, right, tapi tak ada lewat sangat ni. Semua orang tengah makan nasi kat situ. Thank you so much for watching guys. I about to whack the corner.